nampak apa lagi alasan korang yang malas nak pergi gym, malas nak pergi workout, malas nak buat weight training. Kau bayangkan ni, tengok nenek ni, konsisten gym, nenek 61 tahun, tinggalkan tongkat dan kini bisa jalan normal kembali. Kau nampak tak, nenek-nenek 61 tahun, daripada tu nampak tongkat dia pegang tu, jalan pakai tongkat, alih-alih dah boleh berjalan, dah boleh main gym lagi. Nampak, inilah orang dia tekan the power of weight training. Kau jangan main-main dia pandang rendah dengan weight training ni. Ada kajian juga yang sebut kalau weight training ni kau biasa buat, kau selalu buat, badan kau yang dah usia kau dah 40 tahun pun boleh jadi badan macam 20 tahun. Tak payah jauh, kau tengok Cristiano Ronaldo, badan dia macam mana. Yalah, Ronaldo tak lah dia apa, tapi Ronaldo pun buat weight training tau, main gym juga tau. Dia tak buat cardio je, dia tak training football, main bola je. Kalau korang kenal Deddy Corbuzier kan, yang artis Indonesia tu, tulang belakang dia tu, aku ada pernah nampak dalam podcast, tulang belakang dia dah hancur tau, dah pecah dah. Tapi sebabkan dia apa, tak nak buat operation, dah makin teruk tulang belakang dia tu, dia buat apa? Dia buat weight training, dia main gym je. Lepas tu sepatutnya kalau ikutkan tulang dia tu dah pecah, dah hancur tulang belakang tu, dia tak boleh nak berdiri dah, tak boleh nak bangun dah. Berdiri, jangan berjalan, nak berdiri pun tak boleh. Tapi sebabkan dia buat weight training, dia jadi pergi gym, otot dia tu tampung, otot punggung dia tampung dia punya tulang tu, dia boleh berdiri balik. Jadi otot yang kuat ni sangat-sangat penting kan. Otot yang kuat dia boleh buatkan kau jadi sesuatu yang walaupun kau dah tak mampu buat, tapi kau boleh buat lagi. Kau jangan main-main dengan otot yang padu hasil daripada weight training ni. Jadi pesan aku, buatlah weight training selalu. Kau beli je lah dumbbell ada dekat TikTok tu, banyak je dumbbell yang murah tu. Hari-hari, janganlah hari-hari, nanti sakit. Buatlah macam 5 hari dalam seminggu ke, 4 hari dalam seminggu ke. Buat sikit-sikit, lama-lama padu lah juga. Jadi kalau aku daripada kau buat cardio hari-hari, baik kau buat weight training. Lagipun weight training ni kalau kau buat, dia bakar kalori kau 24 jam tau. Tak macam kau cardio waktu tu dia bakar time kau cardio. Kau berhenti cardio, dia tak bakar kalori lagi. So pesan aku, buatlah weight training banyak-banyak, main gym. Yang tu pun boleh buat, takkan kau muda tak boleh buat. So itu je lah video kali ni. This is Fox Smackdown.